rakyat yang mempertikaikan Donald Trump secara beramai-ramai. Malah demonstrasi yang berlaku terhadap Donald Trump ini dah beberapa siri sebenarnya yang beliau tidak pernah respon pun secara langsung. Tapi demonstrasi yang berlaku semalam, dia respon secara langsung dengan mengatakan stupid dan sebagainya kepada orang yang tidak tahu keuntungan perang ini. Kononnya dia datang perang ni untuk ambil minyak. Seronok dia datang memang untuk mencuri. Jelas disebut mereka rajin mencuri. Jadi itu yang berlaku sehari dua ini. Jadi menyebabkan Donald Trump sebenarnya dia berdepan dengan masalah utama, itu nak meyakinkan rakyat dalam negara dia sendiri. Jadi kalau perang ini berpanjangan, maka dia nak berdepan dengan pilihan raya midterm bulan 11, bulan 12 ini. Benda itu adalah sesuatu yang sukar. Kalau dia masuk kepada separuh kedua jawatan presiden dia, dalam keadaan dia tidak majoriti di parlimen, di Kongres, maka dia akan bermasalah dengan teruk sekali. Yang kesannya juga kepada Parti Republikan, kesannya juga kepada Amerika secara keseluruhannya. Saya baru dengar ucapan daripada Chancellor Jerman. Macam mana Chancellor Jerman dia baru balik daripada China. Dia mengatakan bahawa di China, dia kata untuk menyiapkan satu power plant solar plant yang terbesar di dunia, dia kata hanya memakan masa beberapa bulan, tak sampai setahun pun dah siap. Tetapi di negara-negara Eropah, dia kata untuk meluluskan satu pusat solar ini, dia kata memakan masa beberapa tahun, dia kata. Jadi dia kata bukan nak menyiapkan, nak meluluskan. Jadi dia kata betapa birokrasinya negara yang selama ini mengisytihar mereka sebagai negara democratic country. Jadi dia cuba untuk ubah polisi di Jerman dengan mengatakan bahawa jika sekiranya tidak berlakunya sebarang kelulusan ataupun bantahan terhadap mana-mana projek dalam tempoh beberapa bulan, automatik dia akan lulus. Jadi itu gambaran pada hari ini. Kenapa tiba-tiba kita pergi kepada Jerman di sini? Saya nak ajak tuan-tuan tengok apa yang Trump cuba buat sehari dua ini. Kalau kita tengok, satunya Iran membuat kejutan demi kejutan yang luar daripada jangkaan Donald Trump. Benda yang memang Iran sentiasa sebut ialah bila dia diperangi, dia akan buat dua perkara. Iaitu yang pertamanya, dia akan tutup Selat Hormuz. Itu memang Iran sebut. Tapi mereka tak percaya. Mereka tak percaya benda itu akan berlaku. Yang keduanya, Iran juga sentiasa sebut bahawa semua military base, pangkalan-pangkalan tentera mereka yang berada di rantau Timur Tengah, secara khususnya yang paling dekat dengan Iran, di negara-negara Gulf, UAE, Qatar, Saudi, Oman, Bahrain dan Kuwait, akan menjadi sasaran serangan mereka. Bagi mereka tak percaya Iran akan buat. Itu perkara yang pertama kita pernah bahas sebelum daripada ini. Tetapi tiba-tiba memang di hari pertama serangan lagi, Iran telah buat serangan balas terhadap dua-dua tempat ini. Yang keduanya adalah serangan yang kita bincangkan sebelum ini, yang mana mereka berasa begitu yakin dengan perang dia terhadap Iran itu, sebab dia adalah dua pihak. Dan kedua-dua pihak adalah pihak yang memang kuasa ketenteraan. Israel adalah kuasa ketenteraan di rantau Middle East. Kemudian Amerika adalah kuasa ketenteraan terbesar di dunia, terkuat di dunia. Maka gabungan dua ini menentang Iran yang weak, yang lemah, dengan keuangannya tak ada, negara yang 40 tahun kena sekatan ekonomi, dengan peralatan ketenteraan juga yang tidak secanggih yang ada pada kedua-dua negara itu, menunjukkan bahawa dua negara akan menyerang satu negara yang lemah. Maka dengan segera Iran akan berdepan dengan kejatuhan. Tetapi untuk jam-jam awal serangan balas yang Iran buat, apa yang berlaku? Iran memecahkan serangan kepada berpuluh-puluh lokasi. Dia tidak hanya menyasarkan kepada rejim Zionis, yang juga terpecah kepada berpuluh lokasi dalam negara tersebut, negara haram tersebut. Tapi juga dia memecahkan kepada hampir 20 military base milik Amerika, kemudian berubah kepada kedutaan, berubah kepada commercial area yang dimiliki oleh Amerika dan sebagainya di seluruh rantau teluk tersebut. Menyebabkan sepatutnya Iran yang berpecah, disebabkan diserang oleh dua, dia satu. Tiba-tiba terbalik, Iran memecahkan sasaran serangan ini kepada berpuluh-puluh tempat, menyebabkan Amerika bertempriaran, berpecah ke pelbagai lokasi untuk mempertahankan aset-aset pertahanan dia. Selepas sebulan ataupun hampir sebulan, apa laporan yang kita terima yang diakui sekali oleh mereka? Pengumuman daripada pihak Iran, dia telah pun menghancurkan keseluruhan, total destroyed, dia cakap. Maknanya telah pun dimusnahkan sepenuhnya ke semua, ada kata 19, ada kata 20, begitulah military base milik Amerika yang berada di negara-negara teluk dan juga negara-negara Arab, negara Timur Tengah yang lain, termasuk di Iraq, termasuklah di mana selain daripada Iraq, di Jordan yang tadi dianggap sebagai sebuah negara Gulf.
Itu klaim by Iran. Kita pun faham dalam perang ini, tak kisahlah kita menyokong di sebelah pihak mana, perang ni adalah tipu daya. Boleh jadi apa yang diumumkan itu betul, boleh jadi tak betul dan sebagainya. Tetapi kita nilai daripada apa yang Amerika sendiri akui. Apa yang mereka akui? Pertamanya adalah berkait dengan kerosakan dan sebagainya. Itu arahan daripada pihak Amerika kepada tentera mereka yang berada di pangkalan-pangkalan tentera ini untuk berpindah. Itu benda yang sahih daripada mereka sendiri mengakui perkara itu berlaku. Terutamanya yang berada di Kuwait dan Bahrain, itu adalah lokasi yang paling teruk diserang. Jadi banyak yang bertanya kenapa Bahrain dan juga Kuwait, adakah kerana dua negara ini negara paling kecil, paling lemah nak dibandingkan dengan Qatar, UAE dan juga Saudi? Sebenarnya tidak. Ini satu strategi ada sebalik kejutan serangan. Tentu siapa yang boleh buat catatan, tuan-tuan boleh buat catatan. Selat Hormuz ditutup dan juga serangan terhadap pangkalan tentera mereka di negara-negara Gulf, benda itu benda yang telah disebut. Cuma tak diyakini akan dilakukan, tapi telah dilakukan. Yang tak diyakini, yang tak diketahui tetapi berlaku ialah serangan serentak kepada berpuluh-puluh lokasi memecahkan mereka. Yang keduanya apa dia yang juga tak diketahui strategi ini dibuat ialah serangan-serangan daripada Iran. Kalau tuan-tuan tengok, dia tidak memakan jumlah nyawa yang begitu besar. Baik tentera mereka ataupun tentera Zionis yang terbunuh itu tidak besar. Tetapi untuk 2-3 minggu pertama serangan itu, ia dihalakan kepada logistik, kepada radar, kepada pelbagai lokasi-lokasi yang menjadi kepentingan kepada peperangan. Apa dia tuan-tuan? Benda yang kita sebutkan ini, yang pertama kalau kita lihat, di Kuwait yang menjadi sasaran antara paling teruk diserang ialah di sana terdapat bukan sebuah kamp tentera mereka, tetapi beberapa buah. Ada yang mengatakan 3 buah, ada yang mengatakan lebih daripada itu, yang menempatkan logistik untuk tentera darat mereka. Tuan-tuan, kalau tentera ada 100,000 ke 10,000 ke, tapi logistik dia tak cukup, maka dia tidak boleh pergi berperang dengan lengkap. Logistik ni pelbagai lah tuan-tuan, masuk dari segi persenjataan, masuk dari segi transportation, dari sudut makanan dan sebagainya, dan juga kemudahan-kemudahan teknologi, terutamanya radar dan perkara-perkara yang berkait yang akan menjadi alat bantu perang, tapi ia adalah wajib. Itu logistik. Maka logistik dihancurkan sehabis-habisnya, termasuklah lokasi-lokasi pendaratan menggunakan helikopter, menggunakan pesawat dan sebagainya di Kuwait dihancurkan. Jadi itu yang berlaku, yang menyebabkan akhir sekali Kuwait tak boleh digunakan mudah-mudah lagi, melainkan mereka berpindah ke pangkalan sementara. Begitu juga dengan Bahrain, sebagai pangkalan tentera laut terbesar Amerika di rantau Middle East. Armada kelima tentera Amerika di Middle East juga dihancurkan, dengan radar-radarnya dihancurkan. Jadi dia menumpukan kepada logistik, dia menumpukan kepada radar dan sebagainya. Itu milik mereka. Jadi dua negara ini memang, kalau tidak total destroyed, total loss, tetapi kerosakan yang paling maksimum, menyebabkan tak boleh digunakan lagi. Itu yang diakui. Dan kemudian yang lebih besar daripada itu, daripada dua negara itu, ialah di Qatar dan juga di Saudi. Di Qatar ini adalah kamp tentera Amerika terbesar di Middle East, iaitu kamp tentera udara yang menempatkan 10,000 tentera Amerika di situ. Pesawat-pesawat canggih Amerika berada di situ. Juga dihancurkan radar utamanya yang paling besar di Middle East, yang paling strategik, yang paling canggih di Middle East, yang boleh detect sebarang pergerakan yang berlaku di Iran dan juga di seluruh rantau Middle East itu. Bukan kita katakan pergerakan pesawat semata-mata, tetapi sekecil-kecil pergerakan juga boleh didetect oleh radar yang berada di Qatar. Dan itu antara sasaran serangan awal pada hari-hari awal serangan balas Iran, sejak pada awal Mac yang lalu, sejak 28 Februari dan masuk pada awal Mac. Kemudian apa yang berlaku di Saudi sehari dua ini juga mengejutkan. Apa yang mereka serang, walaupun itu bukan kejadian pertama. Kejadian pertama ialah pesawat mereka yang ditembak sehingga jatuh dan ada kematian, iaitu pesawat yang membantu untuk pengisian minyak di udara. Kita tahu bahawa negara-negara Gulf ini tidak membenarkan mereka menggunakan tanah mereka sebagai pusat pelepasan jet-jet pejuang ini untuk menyerang Iran. Itu yang mereka sebutkan. Wallahualam mereka sebut dan buat ataupun tidak, tetapi kita katalah mereka buat, mereka larang mereka guna, menunjukkan bahawa pesawat-pesawat ataupun fighter jet mereka ini terpaksa berlepas daripada lokasi yang jauh. Kalau yang paling dekat kita katakan adalah aircraft carrier, kapal perang dia, USS Abraham Lincoln yang berada di Laut Arab, mana di antara Selat Hormuz menuju pada Lautan Hindi, di situ menghadap ke Oman. Jarak yang jauh, 1,000 kilometer.
Dan di mana lagi? Kalau sebelum ni Gerald Ford, US Gerald Ford, sekarang dah berundur. Sekejap lagi kita cerita pasal tajuk tu. Maknanya dia terpaksa take off daripada tempat yang jauh, dan sangat pentingnya keperluan kapal ataupun pesawat untuk mengisi minyak di udara sangat penting. Yang pertama telah pun jatuh ditembak di Iraq pada minggu pertama atau minggu kedua serangan. Dan yang terbaru kemarin, semalam atau 2 hari lepas, serangan dilakukan di pangkalan tentera udara dia juga, di kamp tentera udara Amerika yang berada di Saudi. Yang mereka akui bahawa berlakunya kecederaan kepada banyak tentera mereka yang berada di situ, berbelas orang dikatakan. Kemudian beberapa buah pesawat pengisi minyak ini juga musnah ataupun rosak teruk diserang oleh roket-roket Iran. Dan juga satu pesawat pengintip yang paling canggih yang sentiasa berada di udara, ruang udara Timur Tengah itu untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Kemudian drone-drone milik mereka yang bergerak di sekitar Selat Hormuz juga ditembak dalam jumlah yang begitu banyak. Jadi dia tak tembak manusia dalam jumlah yang banyak, dia menembak aset-aset strategik milik mereka. Jadi tuan-tuan tahu, tanpa adanya bantuan radar, mereka sukar untuk detect sebarang serangan dan juga untuk melakukan serangan. Radar membantu kedua-dua perkara. Kemudian tanpa bantuan daripada pesawat-pesawat yang mengisi minyak di udara ini, fighter jet mereka sukar untuk melakukan operasi mereka pada jarak jauh dan untuk tempoh yang begitu lama. Sukar. Itu sebahagian perkara yang kita tahu daripada mereka yang diakui. Kita tak pakai sumber Iran, sebab kalau sumber Iran mesti dia akan menyebelah Iran. Yang sumber diakui oleh mereka sendiri berkait dengan sama ada rasmi daripada pihak Donald Trump ataupun pentadbiran dia. Donald Trump ni dia lepas mulut dia. Dia disebut bagaimana USS Gerald Ford ditembak bertalu-talu sehingga berlaku kebakaran. Di samping kerosakan-kerosakan akibat mereka sendiri, tandas dan sebagainya orang cerita tu, sehingga terpaksa berundur sudah berundur ke Greece mulanya kalau tak silap, ataupun Cyprus, Greece kalau tak silap, ini ke Croatia untuk pembaikan. Itu berlaku. Jadi nak ceritanya adalah serangan strategik ini adalah serangan yang menumpukan kepada aset-aset pertahanan yang nak digunakan dalam peperangan. Jadi tuan-tuan, kalau nak install balik radar itu, dia memakan masa yang lama. Sedangkan perang ini hari ke hari terus berjalan. Dan disitulah kalau kita lihat kelebihan strategi. Walaupun mereka hebat dari sudut keuangannya, hebat dari segi jumlah kita katakan kekuasaan ketenteraan dia, aset pertahanan dia, tetapi Iran terkedepan kali ini dari segi strategi perang. Strategi yang pertama kita sebut tadi, serangan pelbagai hala menyebabkan mereka terpecah. Strategi kedua itu menumpukan serangan bukan kepada tentera-tentera yang membunuh manusia. Manusia ini dia boleh diganti. Hatta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang bagi mereka adalah simbol kekuatan kerajaan revolusi. Kalau jatuh dia, maka jatuhlah kerajaan tu. Tak jatuh pun, mati manusia boleh diganti, meninggal dunia manusia boleh diganti. Tetapi bila dihapuskan aset-aset strategik seperti radar ini, susah. Begitu juga lah dengan pesawat-pesawat pengisi minyak itu, susah. Itu satu perkara. Dan yang kedua ni juga adalah berkait dengan apa yang berlaku kepada rejim Zionis. Serangan yang ditumpukan kepada rejim Zionis itu juga serangan yang strategik, yang ditumpukan kepada aset-aset yang boleh digunakan dalam perang, termasuklah kilang penapisan ataupun pusat refinery oil yang berada di Haifa. Dan yang paling kerap diserang katanya adalah kamp tentera udara terbesar milik rejim Zionis yang berada di Najaf. Ejaan dia NEGEV, berada di padang pasir tanah jajahan tersebut. Kenapa banyak diserang di situ? Kerana di situlah lokasi terletaknya paling banyak pesawat-pesawat ataupun fighter jet yang diberikan oleh mereka kepada rejim Zionis, terutamanya F-35, yang bukan sekadar digunakan untuk melakukan serangan kepada Iran, tetapi sebahagiannya digunakan untuk memintas serangan-serangan peluru berpandu ataupun ballistic missile daripada Iran. Jadi apa yang Iran buat kalau dalam perang 12 hari pada tahun lepas ialah menjadikan serangan dia itu sebagai 3 layer serangan. Pertama dengan drone yang tidak ada senjata di situ, kemudian menggunakan cruise missile, kemudian menggunakan ballistic missile untuk mengelirukan sistem pertahanan udara yang ada pada rejim Zionis. Tetapi kali ini tidak semata-mata taktik yang sama, tapi lebih hebat lagi daripada itu. Dia menumpukan juga sebagaimana di kamp-kamp mereka tadi, iaitu merosakkan radar-radar yang ada di dalam negara Israel itu. Kemudian daripada itu, apa yang dia buat lagi ialah menumpukan serangan kepada beberapa kamp tentera di Najaf. Apa yang berlaku hari dua ni, saya buat video baru ni di Merah, ialah berkait dengan apa yang kita sebut sebagai serangan terhadap F-35.
serangan kepada F-35. F-35 ni baru baru beberapa tahun beroperasi, adalah pesawat paling canggih milik Amerika. Pesawat paling canggih milik Amerika disebut sebagai pesawat halimunan yang sepatutnya boleh dikesan di udara. Tetapi Iran berjaya kesan dengan pelbagai cara. Termasuklah ada yang menyatakan bahawa kesan melalui bahan bakar dia. Dia tak dapat dikesan body, tapi boleh dikesan melalui panasnya bahan bakar yang terkeluar daripada pesawat tersebut. Akhir sekali dapat detect walaupun tak ada yang jatuh, tapi diakui berlaku kerosakan dan terpaksa mendarat. Itu sudah cukup menghilangkan keyakinan sekutu-sekutu Amerika kepada Amerika. Apa yang Iran buat ialah satu tembakan, tapi sebenarnya yang lebih banyak dibuat ialah tembakan cluster bomb terhadap pangkalan udara di Negev dalam negara Zionis itu. Bila dia tembak, peluru dia berterabur di atas landasan pesawat. Dan ada kem-kem tentera udara milik Zionis ini yang memang ditembak landasan dia supaya rosak. Yang mengambil masa lama untuk membaiki balik. Jadi dia tak boleh tembak pesawat. Ada dia tak boleh tembak pesawat. Ada dia boleh tembak pesawat pun. Pesawat yang mendarat di udara memang tak dapat dikenal pasti. Tetapi bila dia mendarat dapat dikenal pasti lokasinya. Tapi lagi penting dia rosakkan landasan. Itu serangan yang Iran tumpukan. Jadi bila rosak landasan, maka pesawat tu lambat nak take off. Lambat nak take off. Lambat nak take off apa tuan-tuan faham? Berlepas. Jadi bila semua benda tu dirosakkan, barulah dilancarkan serangan kepada mana lokasi yang hendak serang. Baik itulah kalau kita tengok jumlah peluru berpandu yang diserang oleh Iran kali ini tak sebanyak yang dahulu. Sebab apa? Sebab setiap kali serangan itu majoritinya berkesan. Malah di pihak Israel sendiri ada mengakui keberkesanannya adalah majoriti, bukan 50% lagi, lebih daripada itu lagi. Sebab apa? Sebab setiap kali dia serang, bukan sekadar Iron Dome itu dah semakin berkurangan, David Sling dan sebagainya, yang Amerika sendiri pun terpaksa ambil daripada Korea dan sebagainya, itu semua dunia pun tahu. Tetapi dari segi fighter jet yang duduk dalam negara tu yang patutnya boleh take off pun tak boleh nak take off dengan cepat. Sebab apa? Sebab landasan dia dirosakkan, ataupun landasan dia dipenuhi dengan bom-bom yang dijatuhkan daripada cluster bom pada serangan yang pertama. Jadi dia lambat. Bila dia lambat, jadi Iran boleh buat serangan berikutnya yang menyasarkan mana-mana lokasi yang dia nak. Jadi sebenarnya sangat teruk tuan-tuan. Dari segi tempoh masa pun dah nak memasuki 3 kali ganda perang 12 hari. Genap 36 hari, beberapa hari lagi 3 kali ganda. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau perang 12 hari yang dunia boleh saksikan, sebab banyak live waktu itu daripada media-media antarabangsa, tapi kali ini tak berlaku. Sebab apa? Sebab memang rejim Zionis itu mengetatkan undang-undang dia, kena penjara 5 tahun sampai mendedahkan sebarang serangan, kerosakan, kemusnahan dan sebagainya. Takut dia untuk dunia tahu. Jadi kalau dunia dapat tahu, kita tak tahulah apa yang berada dalam negara tu sekarang ni. Tapi pokok dia sangat teruk. Kalau dari segi tempoh masa serangan saja 3 kali ganda daripada perang 12 hari yang lalu. Apa jadi kalau 10 kali ganda? Tempoh lagi panjang lagi, jadi sampai 120 hari. Kiraan kita gandaan daripada 12 hari tahun lepas. Maka musnah negara tersebut tuan-tuan. Ini satu benda yang sedang berlaku ketika ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Jadi di Negev tu dia bukan F-35 saja, F-16 dan sebagainya. Tapi pokoknya tuan-tuan bagi tahu F-35 tak perlu landasan untuk take off. Saya tak reti tajuk ni. Boleh jadi macam helikopter juga. Tapi pokoknya landasan itu dirosakkan, hangar dia dirosakkan, menyebabkan pergerakan itu terbatas, lambat untuk dia take off. Itu cerita dia. Tak kisahlah dia tak perlu landasan ke, dia tak perlu apa ke, dia boleh mendarat kat sawah padi ke, ikut tuan-tuan lah. Tapi saya nak bagi kepada fokus pada tuan-tuan bagaimana strategi kali ini menumpukan kepada merosakkan logistik, merosakkan segala kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh Angkatan Tentera. Kalau dalam konteks Amerika tadi, pesawat untuk mengisi minyak dia menjadi tumpuan untuk diserang. Kalau di negara-negara Gulf, radar-radar dia dirosakkan. Semua benda tu menyusahkan mereka, menyusahkan sekutu dia Zionis untuk melakukan serangan balas. Apa yang belum pernah ambil. Okey, kita pergi di serangan darat. Kenapa mereka perlukan serangan darat? Sebenarnya pilihan kepada mereka tak banyak. Sebagaimana yang Trump selalu sebut bahawa memang dia nak kepada gencatan senjata, benda tu betul. Sebab dia dah tak boleh kawal perang ni. Sebab bola bukan lagi di kaki Amerika. Walaupun dia yang memulakan perang, tapi bola ketika ini berada di kaki lawan dia, iaitu Iran, yang boleh menentukan berhenti ataupun tidak berhenti perang. Sebab apa? Sebab Iran menguasai banyak kita kata kad-kad ataupun strategi-strategi yang menyukarkan, yang hari ini satu dunia merasa kesakitan dengan kenaikan harga bahan api dan sebagainya, dan punca dia terletak di Amerika. Tapi Amerika walaupun sebagai punca, dia tak boleh nak menentukan perang ni berhenti walaupun dia nak berhenti. Jadi dia umum beberapa kali dia jadi pemenang, tapi dia teruskan lagi peperangan. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa punca bagaimana nak tarik Iran kepada
ceasefire. Itu satu perkara. Jadi sekarang ni apa yang dia boleh buat ialah dia cuba untuk mengajak negara-negara yang ada di dunia ini untuk bersama-sama buka Selat Hormuz, terutamanya sekutu-sekutu dia. Tak ada satu pun yang sahut seruan dia. Dan dia cuba untuk memujuk China untuk turut serta. Sebab bagi dia, China, walaupun China itu adalah musuh dia, lawan dia, tapi dia rasa China ada kepentingan yang boleh digunakan. Pertama, China rapat dengan Iran. Yang keduanya, China adalah pembeli utama minyak-minyak yang ada di negara Gulf. Jadi bila sekatan ini berlaku, China juga terjejas. Walaupun China ada stok yang jauh lagi banyak pada negara-negara kecil, China juga diberi pelepasan penjualan minyak oleh Iran, tapi tetaplah bekalan itu merosot dengan begitu banyak sebenarnya. Jadi China juga terjejas. Jadi bagi mereka, dia menarik China masuk ke situ adalah satu langkah yang strategik. Kemudian yang ketiganya, Amerika mempunyai banyak perkara yang dia boleh demand dengan China. Disebabkan selama ini mereka ada trade war di antara Amerika dengan China. Akhir sekali dia mengenakan pelbagai sekatan kepada China. Dia boleh buka sekatan itu dengan menawarkan kepada China open market dia, iaitu segala trade barrier, segala halangan perdagangan yang dikenakan kepada China selama ini, dia boleh tarik balik. China boleh berdagang tanpa had dengan Amerika, boleh jual barang dari pasaran Amerika tanpa had contohnya, ataupun dikurangkan tarif dia kepada tahap yang lebih rendah. Dan sebagai gantinya, China kena bantu Amerika untuk pujuk Iran. Dia bukan suruh pergi perang, pujuk Iran untuk buka Selat Hormuz. Dan apa pilihan yang ada daripada China? China boleh dapat keuntungan daripada kedua-duanya. Kalau China pujuk Iran untuk tarik balik sekatan dengan pelbagai janji-janji tertentu, China akan dapat akses kepada minyak yang ada di rantau teluk tersebut. Sebagai pembeli utama, negara dia selamat. Dan ekonomi dia juga selamat. China juga dapat peluang untuk berniaga dengan Amerika dengan lebih pesat lagi, sebagaimana era Bush, era Obama dulu sebagai contohnya, yang tak kena sekatan seteruk zaman Trump. Jadi itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Jadi bila jadi begitu, itu pilihan yang menarik untuk China sebenarnya, yang menguntungkan kalau turuti kehendak Donald Trump. Ini flash sale ni, siapa yang nak ambil harga 31 ni ada 16 minit lagi. Saya set tadi 20 minit dia. Lepas ni boleh beli lagi lah, tapi harga asal lah 35. Siapa yang nak faham terus berkait dengan isu perang di antara terutamanya Israel lah dengan Iran ni, yang kita dah tulis dalam buku ni. Kita terbit dalam 6 bulan 7 bulan lepas. Okey, tuan-tuan boleh ambil. Saya tak buat review sangat hari ni. Haji Zainal selalu review buku ni. Jadi pilihan China di situ, dia ada pilihan yang menguntungkan. Kalau China tak turuti kehendak Amerika untuk memujuk Iran buka Selat Hormuz, kesan dia teruk pada ekonomi China juga, sebagaimana kesan dia teruk pada negara kita, negara Thailand, negara lain seluruh dunia. Tetapi China ada satu lagi pilihan, iaitu tidak menuruti pujukan Amerika itu, dan ekonomi dia terkesan sama, tapi sebenarnya ekonomi dia tak akan terkesan teruk sebagaimana negara-negara barat dan juga Amerika. Apa yang berlaku ialah, kalau perang ini berlanjutan dan Selat Hormuz itu terus ditutup, ia memang menyakitkan satu dunia, tetapi yang paling sakit ialah Amerika. Bila mana perang ini berakhir yang kita tidak pasti, akan berlaku dalam 2 bulan ke, 6 bulan ke, setahun ke, berpanjangan ke, maka ketika itu yang paling teruk kesannya adalah Amerika. Kita semua memang sakit, tapi yang paling sakit Amerika. Amerika akan berdepan dengan kemerosotan ekonomi, kemerosotan kuasa ketenteraan dia. Dia, tuan-tuan, kuat macam mana pun negara dia sebenarnya dia bergantung kepada banyak segi. Dia bukan sebab dia semata-mata, dia ada banyak faktor. Orang jadi kuasa besar ni banyak faktor besar. Faktor yang selalu disebut bagaimana military power ini, dia berkait rapat dengan ekonomi. Negara kaya boleh membentuk military power. Amerika kaya, dan disebabkan kaya dia itulah, maka dia boleh membentuk military power, kuasa military, kuasa ketenteraan yang hebat. Tetapi kita kena ingat sehari dua ini, ekonomi Amerika itu walaupun masih lagi berada pada tahap nombor 1, tapi tidaklah menjadi dominan sebagaimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Tak sama hari ini. Yang pertama, Amerika sendiri menanggung hutang terbesar. Dulu, waktu dia menjadi kuasa besar dunia, dia jadi kuasa besar dunia daripada tahun 1800 sekian-sekian lagi, tapi ia menjadi dominan, paling besar kuasanya ialah selepas 1945, Perang Dunia Kedua. Dia menjadi besar itu, waktu itu dia adalah peminjam wang terbesar di dunia, sama ada direct pada Amerika ataupun melalui IMF, melalui World Bank dan sebagainya. Amerika adalah peminjam wang terbesar pada dunia. Negara-negara barat dan negara-negara NATO, juga Jepun, juga Turki, itu semua pinjam duit daripada Amerika untuk bangunkan negara.
Hari ini terbalik, Amerika jadi peminjam wang terbesar di dunia. Itu benda yang makro, yang semua dunia tahu. Dan kalau kita lihat seri 2 ini juga, ekonomi dia dijana oleh inovasi yang begitu tinggi yang berlaku di Amerika. Memang dia paling hebat. Terutamanya syarikat-syarikat berteknologi tinggi. Tapi syarikat-syarikat ini juga bergantung kepada investment yang begitu banyak. Yang salah satu daripada lokasi dalam jumlah yang begitu besar investment kepada syarikat berteknologi tinggi di Amerika ini datangnya daripada negara-negara Gulf, negara-negara Teluk, UAE, Saudi, Qatar dan sebagainya. Jadi hari ini kita tengok negara-negara Gulf tertutup sumber utama mereka, iaitu oil and gas. Minyak mereka tersekat bila mana Selat Hormuz ditutup. Tersekat, walaupun kita katakan ada pipe dan sebagainya, jumlah dia tidak majoriti. Penyaluran melalui pipe ini dia ada limitation dia. Dia tak macam mana penggunaan kapal yang menggunakan jalan laut. Jadi lama kelamaan kalau perang ini berpanjangan, Gulf juga kekurangan sumber keuangannya, maka terpaksalah menarik balik kita katakan investment dia di Amerika terutamanya. Banyaklah perkara, bukan kita nak hurai panjang tajuk tu. Itu contoh dari segi ekonomi saja. Walaupun kalau kita nak hurai military power ni panjang. Saya nak pergi pada soalan tuan-tuan berkait dengan ground operation atau ground invasion ataupun yang Trump duk heboh-heboh sehari dua ni nak bawa tentera dia untuk buat serangan secara darat kepada Iran. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, dari sudut ekonomi saja memang tidak ada khilaf di kalangan ahli-ahli dalam bidang ahli-ahli dalam bidang ini, kita katakan pakar-pakar hubungan antarabangsa, profesor-profesor dalam hubungan sains politik di seluruh dunia, terutama daripada Amerika sendiri, yang mengatakan tanpa berkecuali, setakat yang kita baca, yang memang kita katakan tokoh-tokoh yang berautoriti dalam bidang di Amerika sendiri, tidak ada seorang pun mengatakan perang ini menguntungkan Amerika, terutamanya dari sudut ekonomi. Semua mengatakan ia merugikan Amerika untuk long term dan juga short term. Short term kos perang saja besar kos perang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sehari dalam $2 bilion dihabiskan untuk intercept, untuk melakukan serangan dan sebagainya. Panjanglah cerita bab tajuk itu berbanding dengan lawan dia. Jadi kesan secara langsung dan tak langsung itu besar. Semua orang akui akan berlaku kepada Amerika. Dan dari sudut kekuatan lain ialah kekuatan sekutu. Tetapi sekutu-sekutu dia baik di barat ataupun di timur ataupun di Middle East. Di timur ni saya istilahkan adalah negara-negara seperti Jepun, Korea dan sebagainya. Jelas terbukti menunjukkan ketidakbersamaan mereka dengan Donald Trump, dengan Amerika kali ini. Satunya, perang itu bukan perang mereka. Keir Starmer ditanya lagi pada hari ini, adakah sampai satu masa Britain akan memasuki perang di Iran tersebut? Kata dia, itu bukan perang kita. Jadi tidak ada masa untuk kita menyertai perang tersebut. Apa yang Britain buat ialah hantar angkatan dia untuk mempertahankan aset-aset dia dan sekutu-sekutu dia yang ada di sana. Itu je kata dia, bukan untuk menyertai perang direct lawan Iran. Atau menyertai operasi untuk buka Selat Hormuz pun Britain tak nak. Jadi mereka tahu merosakkan. Jadi bila tidak ada kekuatan-kekuatan itu, maka kebersetujuan kepada Amerika itu akan berlaku. Balik kepada China tadi, kalau China tidak mahu menuruti kehendak Donald Trump untuk buka balik Selat Hormuz dengan cara memujuk Iran, China juga akan terkesan. Sebagaimana negara kita juga terkesan walaupun tak terlibat dalam perang. Tetapi this is the right time for China untuk ambil kesempatan melihat jatuhnya Amerika. Jatuh tu tak semestinya kita katakan daripada negara nombor 1 duduk negara nombor 30, tidak. Tetapi kekuasaan dia makin merosot dengan begitu pesat sekali. Sekarang pun dah merosot. Orang sebut unipolar bertukar kepada multipolar. Dulu dia satu-satunya kuasa besar dunia. Sekarang dah banyak kuasa-kuasa baru muncul yang mula mencabar dia secara ekonomi dan juga secara ketenteraan. Jadi dia bukan satu-satunya. Tapi dengan disebabkan serangan terhadap Iran ini, semua menjangkakan Amerika akan jatuh daripada paras itu kepada paras yang lebih bawah lagi. Itu yang kita kena faham tuan-tuan. Sebab itulah bagi China, walaupun dia juga akan berdepan dengan kesan ekonomi, sebab dia pembeli terbesar minyak di negara-negara Gulf, tetapi inilah kesempatan untuk dia melihat Amerika jatuh. Jadi no time for China to be a mediator untuk mendamaikan ataupun mengamankan Selat Hormuz tersebut ataupun menghentikan perang tersebut. Lebih baik dia membantu Iran dari sudut satelit, radar dan sebagainya, memberi maklumat-maklumat secara live kepada Iran supaya tembakan-tembakan Iran itu adalah tembakan yang tepat kepada sasaran. Itu satu perkara yang kita kena ketahui sedang berlaku pada ketika ini. Jadi bila pilihan itu tidak ada pada mereka, pilihan pertama ialah untuk melakukan regime change. Ternyata Trump tertipu dengan pujukan daripada Netanyahu. Dia hanya menceritakan bagaimana ejen-ejen perisikan mereka, iaitu Mossad, dapat mengenal pasti lokasi secara khusus
Ayatollah Said Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, maka kalau lambat serangan dilancarkan, maka bimbang peluang itu tidak akan dapat lagi. Dan kalau dapat lakukan serangan, maka dengan segera regime change akan berlaku. Pemerintah Iran itu akan jatuh dan digantikan dengan pemerintah yang pro kepada Amerika. Sebab itulah Trump daripada awal lagi janji pada negara-negara Gulf, perang tak lebih 5 hari. Tapi sekarang dah lebih 30 hari. Dah 31 hari dah 31 hari perang berlaku. Jadi bukan takat Gulf kena ditipu oleh Trump. Trump sendiri sebenarnya tertipu. Jadi yang pertama, nak melihat berlakunya regime change, mereka tak jumpa. Tambahan pula bila Iran lancarkan satu lagi strategi sejak pada hari pertama lagi yang mereka aktifkan apa disebut sebagai doktrin Mosaic. Mosaic Doctrine, yang mana memecahkan kuasa command center mereka yang tidak disenterkan kepada kerajaan pusat saja, tapi dipecahkan kepada berpuluh-puluh lokasi, berpuluh-puluh orang. Maka mereka tidak kisah kematian pemimpin mereka. Kalau 100, 200, 3 orang pemimpin tertinggi pun terbunuh dalam perang ini tetap akan dijalankan kerana masing-masing di bawah sudah ada pembahagian tugas masing-masing untuk melakukan serangan kepada kepentingan Amerika dan juga rejim Zionis. Itu satu perkara juga. Jadi dia sudah hilang fokus kepada tujuan yang pertama, maka dia pergi pada tujuan yang kedua, itu nak buka Selat Hormuz dengan mengajak sekutu-sekutu menyertai. Tak ada yang nak sertai. Maka apa yang dia buat? Apa lagi pilihan kepada dia? Maka pilihan dia adalah serangan darat. Itulah yang dia sebutkan, war-warkan sehari dua ini, untuk melakukan serangan darat. Tuan-tuan, kalau kita belajar dalam politik antarabangsa, kuasa-kuasa besar, kita belajar dalam kita katakan security study berkait dengan perang dan sebagainya, memang military power ini tak dapat tidak. Orang-orang seperti Profesor John Mearsheimer, dia kuat mengatakan bahawa tentera darat adalah angkatan paling penting dalam military power. Military power ni dia ada 4. Kita pun tahu tentera darat, land power kita panggil, kemudian sea power iaitu tentera laut, kemudian air power iaitu tentera udara, dan satu lagi adalah nuclear power. 4 kuasa. Tapi kalaulah hebat tentera laut saja dan juga tentera udara saja dan juga ada nuklear saja, belum memberi jaminan mereka boleh memenangi peperangan ataupun menguasai mana-mana negara yang mereka perangi. Tetapi ia memerlukan kepada tentera darat yang kuat. Sebab itulah kuasa besar kebanyakannya tentera darat dia hebat. Tapi apa yang berlaku sehari dua ini adalah berbeza. Walaupun saya setuju pada pandangan John Mearsheimer itu dalam buku dia, dalam dia memperkenalkan teori cabang kepada teori realism dalam hubungan antarabangsa ini, itu dia perkenalkan offensive realism. Dia mengatakan kuasa besar mesti kuat dari sudut army, dari sudut tentera darat dia, baru dia boleh kuasai mana-mana negara. Tetapi dalam konteks hari dua ni, kalau kita lihat, Iran semua benda tu tak ada dekat dia. Tentera darat dia, dia tentera darat dia banyak, besar, tapi itu di peringkat regional. Compare to Israel, dia berganda besar lah. Tapi nak banding dengan Amerika dan negara-negara barat dan lain-lain negara, banyak lagi, dia pun ketinggalan di sudut itu. Tetapi tentera udara dia lagi teruk. Tetapi udara dia terganti dengan ballistic missile yang dia buat, ada juga dengan drone. Kemudian tentera laut dia juga memang tak mampu nak tandingi Amerika. Tetapi daripada nuklear juga tak ada. Walaupun Amerika tuduh ada, tak ada. Nuklear weapon tak ada. Jadi empat-empat ni dia tak hebat. Walaupun dia ada kelebihan tertentu, tetapi dia hebat dari sudut strategi. Yang mana menumpukan kepada penghasilan yang banyak weapon, senjata, dengan kos yang murah, tetapi sangat strategik, mudah digunakan, mudah dihasilkan, dan kesan dia besar. Kemudian dari sudut strategi kita sebut tadi, tutup laluan dagang, memecahkan serangan kepada pelbagai lokasi, menumpukan perang-perang awal ini dalam merosakkan logistik dan juga aset-aset strategik milik tentera Amerika, menyebabkan Amerika susah nak berperang. Yang kita pergi daripada awal kita bincang tadi, bagaimana Amerika ketika ini pangkalan tentera dia yang ada di Middle East itu pun terpaksa mereka jauhi dengan membuka pangkalan-pangkalan sementara. Bahkan tentera-tentera mereka yang berada di Qatar, yang berada di UAE juga diarahkan pindah. Sebahagiannya pindah duduk di hotel-hotel. Hotel pula jadi sasaran drone. Bukan dia tumpukan untuk menghancurkan satu bangunan, menumpukan kepada bilik-bilik yang dalam maklumat Iran ada tentera yang mereka berlindung di situ. Itu berlaku tuan-tuan. Ini berlaku yang Amerika akui. Kita pakai sumber Iran. Kalau sumber Iran memang dia menang semua. Sumber Amerika pun akui, itu yang kita pakai. Jadi sekarang ni, benda-benda sebegini sebenarnya, dia ada satu lagi perkara, iaitu kehebatan strategi. Jadi negara-negara kecil ataupun negara-negara yang lebih lemah ekonominya, boleh mengalahkan negara-negara yang lebih besar. Pernah tak berlaku dalam sejarah begitu tuan-tuan? Pernah.
Pertamanya zaman Napoleon dahulu, perang di antara Perancis lawan dengan Rusia tahun 1800 berapa? 12 ke berapa? Siapa yang baca minta tolong komen sikit kat sini. Tak silap 1812. Mungkin saya silap, mungkin betul. Perancis itu ekonomi ini berganda besar berbanding dengan Rusia pada era tersebut. Dari sudut ketenteraan dia pun berganda besar berbanding dengan Rusia. Tapi bagaimana last kali dia tewas, yang mana Rusia meninggalkan dia punya base di sebelah barat dia sehingga ke Moskow yang tidak mampu dipertahankan. Tetapi bila mana tentera Perancis masuk dalam jumlah yang besar, lebih dalam lagi ke dalam wilayah yang ada di Rusia itu, maka mereka bukan sekadar berdepan dengan tentangan sengit daripada tentera Rusia, tapi juga berdepan dengan kesusahan untuk berperang di musim dingin. Jadi menyebabkan banyak tentera dia mati, 100,000 ditawan oleh Rusia, dan banyak yang lari meninggalkan perang, tak tahan. Sehinggalah akhir sekali tentera dia, kalau tak silap, dalam 600,000, balance dia hanya tinggal dalam 90,000 kalau tak silap. Betul tak? 18-12, betul. Okey, ada kawan kita catatkan. Jadi daripada 600,000 kalau tak silap tentera dia, yang tinggal kurang daripada 100,000. Itu pernah berlaku. Dan benda yang sama baru berlaku tahun 70-an, 65 sampai 73 di Vietnam. Itu pun dia berlawan dengan Vietnam Utara yang tak banyak pun dunia mengiktiraf Vietnam Utara. Bolehlah kita katakan Vietnam Utara itu seumpama kumpulan Houthi hari ini berada di Yaman. Sebegitu, Tapi disebabkan Vietnam menarik mereka ke dalam perang gerila, menyebabkan mereka, tentera-tentera dia terpaksa masuk hutan, terpaksa pergi ke kawasan-kawasan tertentu yang diperangkap oleh perang gerila yang menjadi panjang dan memakan nyawa banyak sekali tentera mereka. Dia perang panjang. Jadi dia merasakan bila dia lawan dengan negara-negara kecil, negara yang lebih lemah. Macam Iran pada hari ini memang lemah. Tuan-tuan, ekonomi dia ada 40 tahun dikenakan sekatan. Jadi dia overconfident bahawa perang ini confirm menang. Cuma berapa hari saja, dia tak makan bulan. Dia janji kepada Gulf 5 hari. Dalam kepala dia, mungkin hari pertama tu dah. Sebab apa? Hari pertama, confirm berlakunya pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Said Ali Khamenei. Tetapi dia terlalu confident. Dan dia tak baca strategi-strategi yang bakal dibuat oleh Iran kepada mereka. Dia hanya baca perkara-perkara yang dia boleh nampak depan mata dia saja. Jadi disebabkan kekuatan strategi inilah juga kalau kita tengok, Iran telah pun menguasai keadaan, menyebabkan mereka tidak mendapat kemenangan mudah. Mereka tak dapat kemenangan mudah. Dah habis flash sale. Ada yang tak dapat lagi Yang tak dapat lagi boleh ambil. Buku ni kita tulis waktu bila, tuan-tuan? Waktu perang 12 hari tahun lepas yang Israel lakukan kepada Iran. Jadi itu yang sedang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Jadi mereka apa pilihan buat selain isytihar untuk lakukan kita katakan operasi darat, bawa tentera darat dia masuk. Kononnya untuk merampas dua lokasi. Pertamanya berdekatan dengan Selat Hormuz. Yang keduanya berdekatan dengan itu pulau, pulau tu Kharf. Pulau yang kita katakan Iran kuasai, minyak Iran 90% diproses di situ, berpangkalan di situ. Bukan lokasi telaga minyak dia, tidak, tempat pemprosesan dan penyimpanan minyak. Dia sebenarnya mereka tak banyak pilihan. Kalau kita lihat serangan pertama yang mereka lancarkan kepada pulau tersebut, apa yang telah mengumumkan dia hanya serang Iran punya kemudahan tentera di situ. Bukan dia serang pusat-pusat simpanan minyak. Sebab apa? Sebab dia nak minyak tersebut. Tapi dia punya sekutu daripada Israel itu, tumpu dia banyak menyerang infrastruktur sebegitu yang dia nak rosakkan. Trump pula dia nak pada minyak tersebut. Jadi hari ini, kalau dia masuk tentera darat, walaupun kita tak bincang lagi jalan dia kat mana, bagaimana dia nak masuk sampai ke pulau tersebut, Kalau menggunakan laluan laut, dia kena masuk ke Selat Hormuz. Macam mana dia nak lepasi Selat Hormuz? Kalau jalan darat, yang paling dekat adalah Iraq. Macam mana dia nak gunakan Iraq sebelum dia berlayar pergi ke pulau tersebut? Ataupun menggunakan helikopter pergi ke pulau tersebut, melepaskan tentera dia menggunakan payung terjun dan sebagainya. Yang tentu didetect oleh Iran punya radar dan sebagainya untuk melakukan tembakan. Jadi itu cerita perjalanan. Tak apalah, katalah dia sampai kepada lokasi tersebut. Apa yang dia nak buat di lokasi tersebut? Dari sudut nak menjadi pemenang kepada peperangan tersebut. Sebab Iran dah sebut bahawa apa yang dia telah buktikan sehari dua ini ialah sebarang serangan akan dibalas dalam bentuk serangan yang sama. Kalau kita lihat sehari dua ini, pasal apa yang Trump umumkan tak jadi serang, tambah 10 hari lagi ni, yang dia ugut pada Iran untuk buka Selat Hormuz ataupun diserang segala dia punya infrastruktur berkait dengan elektrik, pencawang-pencawang elektrik dia akan diserang sepenuhnya sehingga bergelap Iran dalam tempoh 48 jam. Iran balas balik mengatakan bahawa kalau mereka diserang, mereka akan serang semua kemudahan elektrik yang ada di negara-negara Gulf, termasuk di Israel, supaya bergelap satu rantau tersebut. Bukan takat itu,
Tetapi juga pusat-pusat penyulingan air yang 90% lebih negara-negara Gulf terutamanya bergantung kepada air yang disuling daripada laut. Air itu dikurangkan garam dia untuk dijadikan, mereka tak ada sumber air mentah seperti sungai macam kita begitu banyak. Yang paling banyak pun Saudi, itu pun banyak mana 30% saja, 70% menggunakan air suling. Menyebabkan akhir sekali Trump kata tak jadi 5 hari dia bagi masa kepada Iran kononnya untuk berunding dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Bila minyak disekat, ia akan berlaku economic disruption, akan berlaku gangguan ekonomi, kejatuhan ekonomi, kemelesetan ekonomi. Tapi bila air diganggu tuan-tuan, kesan dia ialah kepada society. Kesan dia adalah kepada society, kepada masyarakat. Apa kesan kepada masyarakat tuan-tuan? Bila air tak ada. Bila air tak ada, orang pindah lah tuan-tuan. Orang tak duduk kat tempat tu. Bukan kita kata pelabur-pelabur, peniaga-peniaga, orang luar yang duduk di Dubai, yang duduk di Doha, yang duduk di Kuwait, Bahrain dan sebagainya. Tetapi juga rakyat tempatan pun, dia tak boleh duduk sebab tidak ada air. Manusia tidak ada air, dia tak boleh hidup. Dia kena ada air. Sebab itulah semua tamadun-tamadun awal dibina di kawasan sungai. Egypt, Mesir, tamadun Mesir dibina di sungai Nil. Iraq, Mesopotamia, sungai Tigris, sungai Euphrates, ataupun sungai Euphrates ni Arab dia panggil apa? Furat, sungai Furat. Indus, juga di kawasan sungai. China, di Yangtze River, sungai Kuning dan sebagainya. Semua di sungai. Sebab apa nak sungai? Sebab sumber air dan juga sumber pengangkutan. Ini memang betul-betul cerita tentang perang Iran dengan Israel tahun lepas, buku ni. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau air tak ada, orang berpindah, maka kosong negara tersebut. Kesan ni bukan pada negara tersebut saja, kepada dunia juga kepada Amerika. Siapa yang dah dapat buku ni, baca muka belakang dulu. Wajib baca muka belakang ni, wajib. Dapat terus baca. Tak sampai 2 minit saya rasa boleh habis baca muka belakang, sebab sangat penting maklumat di belakang ni untuk kita fahami. Okey, jadi bila air tak ada memang problem. Sebab tu dah ditangguh. Jadi sekarang ni balik kepada cerita tadi, Iran buktikan bila mana lapangan gas milik Iran yang disebut sebagai South Fars diserang oleh Israel hari itu, maka Iran segera sehari sebelum raya, 2 hari sebelum raya, Iran segera melancarkan serangan yang sama kepada lapangan gas milik Qatar, UAE dan juga Saudi. Sehingga minyak naik RM1.19 sen. Dekat-dekat nak pintas RM1.19 sen. $119, dekat-dekat 120 dah. Saya takut betul, saya tengok secara live hari itu, saya takut pecah 120 tuan-tuan. Dia akan pergi 130, 150. Oi, teruk tuan-tuan. Dia telah buktikan apa yang dia buat. Sekarang ni universiti di Tehran telah pun diserang oleh rejim Zionis, oleh Amerika. Dia bagi arahan kepada universiti-universiti milik Amerika yang ada di negara Gulf untuk keluar segera 24 jam ke 48 jam, sebab mereka akan buat serangan yang sama. Jadi kalaulah kita katakan pulau yang dikatakan Amerika nak mendarat, nak tawan itu ditawan sungguh, belum cerita lagi nak tawan tu ambil masa berapa hari, macam mana perlawanan dia. Sebab hari ni Iran menghantar banyak pejuang-pejuang dia untuk pergi duduk di situ. Mereka berjuang untuk mati, bukan untuk takut punya. Mereka akan bertempur di sana. Jadi panjang lagi cerita tu tuan-tuan. Itu baru dekat pulau. Itu panjang cerita kalau kita nak bincang buat tajuk tu. Okey? Tapi katalah Amerika berjaya kuasai pulau tersebut dan menguasai, kita katakan telaga, pusat-pusat simpanan minyak yang ada di situ, Iran akan balas benda yang sama. Kalau tak kuasai pun, mereka akan menghancurkan loji-loji minyak yang ada di seluruh rantau Timur Tengah itu, termasuklah yang dimiliki oleh Amerika, pelaburannya atau pemilikannya dan sebagainya. Jadi akan lagi teruk tuan-tuan. Kalau dia pergi dekat pulau tu, bukan lagi dia melemahkan Iran, tapi satu dunia akan lemah. Dan Amerika sendiri akan lemah dengan paling teruk sekali adalah Amerika. Sebab apa? Minyak dibalas minyak, gas dibalas gas, universiti dibalas universiti, walaupun dia tak pernah serang tempat-tempat awam sebegitu. Jadi kalaulah pulau itu betul berjaya didaratkan tentera Amerika, dia dikuasai pulau tersebut, kuasai minyak, maka Iran akan balas benda yang sama. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, bagaimana segala telaga-telaga minyak, segala loji-loji, segala refinery oil yang ada di negara-negara Gulf itu terutamanya dihancurkan, dirosakkan. Yang dia bukan makan masa sebulan 2 untuk baiki balik benda tu tuan-tuan, makan tahun lama tuan-tuan. Maka dunia under krisis yang sangat teruk, dan mereka akan mendapat kejatuhan yang lebih pesat lagi, lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Sebab jelas sekarang ni, kalau pangkalan tentera mereka diserang, mereka akan balas balik kat pangkalan tentera. Kawasan gas mereka diserang, mereka balas balik dekat gas. Itu memang dibuat dan terbukti berlaku dalam tempoh 31 hari ini. Jadi kalau pulau itu dikenakan serangan yang sama, maka mereka akan buat benda yang sama. Jadi lagi berbahaya tuan-tuan. Belum cerita lagi pertempuran kalau mereka masuk ke darat.
Yang sebenarnya saya meyakini banyak pakar-pakar ketenteraan dalam Amerika sendiri sebenarnya menanti serangan darat untuk mereka menghabiskan Amerika dengan lebih teruk. Kalau di Vietnam, sebab Amerika ni sejak daripada dia berperang, dia tak pernah berdepan tantangan sebegini. Tak pernah, tuan-tuan. Perang besar yang dia pernah hadapi adalah perang Korea dan juga perang di Vietnam. Dua perang itu. Yang lain dilakukan serangan kepada ini cerita lepas Perang Dunia Kedua. Dilakukan serangan kepada Iraq, tak berbalas. Dilakukan serangan kepada Afghanistan, tak berbalas. Adalah lawan lah, bawa Taliban lawan lah, tapi lawan yang kita katakan not the fight, tidak balance game lah. Kecil sangatlah kumpulan tu. Dia lakukan serangan kepada Venezuela, bukan serangan, tawan presiden dia, tak berlawan. Semua tempat tak ada orang berani lawan dia. Sebab yang dia pergi itu semua dia melakukan serangan terhadap negara yang dah lemah. Vietnam walaupun ada perlawanan gerila, ini kali pertama dia serang negara orang serang balik dia dengan sangat dahsyat, sangat teruk, yang dia pun terpaksa akui, tuan-tuan. Sampai dia nak hentikan perang pun dia tak boleh hentikan perang. Walaupun dia paling berkuasa di dunia, dia rasa dia tak boleh hentikan perang. Jadi ni kali pertama dia kena. Mengapa Houthi baru masuk dalam peperangan? Okey, saya sebelum ni ada sedikit tertanya-tanya juga, kenapa tak masuk? Kenapa sekarang baru masuk? Itu ada satu, saya dengar daripada satu orang ada akademik daripada Washington, interview semalam di Al Jazeera, semalam dia silap. Dia membahaskan tentang Houthi kenapa sekarang masuk. Menarik, benda ni disimpan. Dia mengatakan bahawa sejak 1989, selepas berakhirnya perang Iran dia memang aktif, kita katakan menyebarkan kuasa dia kepada banyak kumpulan. Macam Amerika, dia negara besar, maka dia ada sekutu. Sekutu dia adalah negara-negara barat yang duduk dalam NATO. Kemudian negara-negara Asia, iaitu Jepun dan juga Korea. Ada Vietnam, Filipina, walaupun taklah secara rasmi. Kemudian dia ada Australia. Kemudian dia ada negara-negara di Middle East. Negara-negara yang duduk dalam radar dia, itu sekutu dia. Iran pula dia tidak ada negara yang bersama dengan dia. Dia tidak ada. Jadi dia mencipta sekutu ala-ala negara, tapi adalah di kalangan non-state actor. Sama ada yang sedia ada, yang memang dah ada. Sama ada daripada Iraq, daripada Lebanon, dah ada Hizbullah. Kemudian di dalam Palestin itu sendiri, ada 2 kumpulan, 3 kumpulan yang mereka bina hubungan, bagi senjata, bagi dana dan sebagainya. Dan di Yaman, jadi pecah kepada 8 kelompok, kalau tak silap, yang akan digunakan bila mereka memerlukan. Jadi dikepung 8 segi. Jadi ni dalam konteks Israel pada hari ni, tuan-tuan, soalan tuan-tuan tu menarik. Sebelum kita jawab, saya jawab dululah, takut saya lupa. Dia pun tahu lokasi-lokasi strategik. Tuan-tuan, satu segi di negara-negara yang majoriti Muslim ni, kebetulan 8 lokasi paling strategik di dunia disebut sebagai choke point. Laluan sempit dia macam tercekik gitu, tetapi penting, mesti orang lalu. Selat Hormuz, Selat Melaka, Babul Mandab, Suez, mana lagi? Di Turki tu apa? Bosphorus Strait. Kemudian Panama Canal. Ada lagi berapa semua? 8 semua. 8 tu separuh daripadanya duduk di negara-negara Islam. Hormuz, Babul Mandab, kemudian Bosphorus, kemudian Selat Melaka. Jadi dia pun tahu bagaimana laluan di Selat Hormuz bila ditutup, maka akan ada negara yang nak memindahkan minyak mereka ke Laut Merah. Jadi bila negara tersebut, Saudi lah, melaporkan bagaimana mereka telah pun bekerja keras menggunakan pipe, mindahkan minyak mereka yang boleh dibeli melalui pelabuhan Yanbu, Port Yanbu, maka kawasan itu pula menjadi sasaran. Saya tak nak panjang sangatlah tajuk tu. Okey, dalam konteks Israel itu sendiri, ketua turus Angkatan Tentera Israel, atau kita sebut sebagai ketua staf Angkatan Tentera Israel, nombor 1 dalam tentera dia sendiri, dalam banyak media Israel dan media Amerika sendiri melaporkan bagaimana dia bagi warning kepada kabinet, war cabinet, mesyuarat kabinet perang Israel, bahawa tentera Israel IDF itu boleh collapse. Dia kata akan collapse. Sebab apa? Sebab mereka tak cukup tenaga. Itu kita cerita balik pada tentera darat tadi, power. Sebab apa? Sebab perang yang sepatutnya ditumpukan kepada Iran saja telah pun menjadi perang yang pelbagai hala. Macam saya sebut di awal tadi, patutnya mereka bergabung dengan Amerika, 2 kuasa ketenteraan antara terhebat di dunia, lawan negara lemah satu, Iran. Tiba-tiba sekarang mereka dikepung oleh serangan pelbagai hala. Di utara mereka berdepan dengan Hizbullah. Yang mereka rasakan Hizbullah ini dah lumpuh. Dia underestimate Hizbullah. Dia mengakui bahawa dia underestimate Hizbullah. Dia mengatakan bahawa Hizbullah ini telah lumpuh sebab sejak gencatan senjata
di Lebanon, beribu kali mereka langgar gencatan senjata tersebut dengan melakukan serangan kepada Lebanon. Tak pernah sekali pun Hizbullah lawan balas balik. Kita pun banyak yang percaya bahawa Hizbullah telah pun musnah. Satu sebab dengan serangan yang bertubi-tubi dikenakan pada tahun 2024 dengan membunuh pemimpin utama Syed Hassan Nasrallah. Kemudian yang keduanya, bila mana bertukarnya rejim Bashar al-Assad penghujung 2024, menyebabkan akhir sekali laluan untuk Iran hantar senjata, bantuan dan sebagainya direct kepada Lebanon itu tertutup bila tidak ada Syria. Dulu daripada Iran dia pergi kepada Iraq, Iraq dia pergi kepada Syria, Syria masuk sepadan ke Lebanon. Jadi kita pun percaya bahawa Hizbullah itu lumpuh. Tetapi apa yang berlaku bila Iran memulakan peperangan, Hizbullah pun memulakan peperangan terhadap Israel. Dan di sanalah tentangan paling sengit sedang berlaku pada hari ini. Serangan jarak zero banyak berlaku di kalangan komando-komando Hizbullah, menyebabkan ada yang terbunuh dan banyak yang cedera. Memang dia berdepan dengan satu serangan yang teruk di sepadan Lebanon. Di sini pula dia berdepan dengan serangan Iran yang tidak lagi mengenal lokasi, merata bandar Iran serang. Kemudian Houthi pula memulakan serangan. Jadi mereka berdepan dengan bahaya. Kemudian Gaza belum selesai. Mereka belum keluar sepenuhnya daripada Gaza. Jadi sekarang ni tentera darat dia memanglah tak banyak dah, memang tak banyak. Dalam operasi dia dah 2 tahun lebih, kat 3 tahun dah di Gaza itu, genocide yang dia buat itu, untuk tentera darat memang dia bergantung kepada reserve army. Rakyat dia yang terlibat dalam kerahan tenaga, macam kita dulu ada PLKN kan, walaupun tak guna senjata. Mereka inilah yang dikerahkan pergi perang. Mereka inilah yang banyak terbunuh di Gaza. Mereka inilah yang fobia di Gaza, yang tak nak dah pergi terlibat dalam mana-mana peperangan. Ada yang lari keluar. Kemudian kelompok-kelompok agamawan yang tak nak terlibat dalam peperangan, kelompok Haredi. Selalu kita cerita kelompok Haredi ni, kelompok agamawan yang tak nak terlibat dalam peperangan. Banyak tuan-tuan. Sedangkan terbalik, dalam Islam pula orang agama lagi banyak nak pergi perang. Sebab apa? Dia percaya kepada syahid. Dia percaya kepada kehidupan selepas mati. Mereka pula tak nak pergi perang. Sebab apa? Tak percaya. Dia rasakan benda tu benda yang sia-sia. Jadi sekarang ni mereka mempunyai masalah dari segi jumlah tentera yang nak terlibat dalam perang, terutamanya di sepadan Lebanon. Kalau hebat macam mana pun tentera udara dia, tanpa tentera darat mereka tak boleh menguasai sesuatu tempat. Ni yang berlaku hari ni. Jadi tuan-tuan bayangkan, baru 31 hari. Bagaimana kalau berlaku 60 hari? Bagaimana 90 hari? Bagaimana dengan 6 bulan terus perang berlaku? Berat keadaan yang berlaku di Israel kali ini, sangat berat tuan-tuan. Ada yang tanya pasal Israel tadi. Tapi maklumat dalam dia tutup sebab apa? Sebab dia buat undang-undang baru, siapa sebarkan, maka berapa lama penjara? 5 tahun penjara. 5 tahun penjara dia akan buat. Siapa yang sebarkan kesan-kesan perang di dalam. Tapi pokoknya teruk tak teruk, berganda lebih teruk berbanding perang 12 hari tahun lepas yang kita dapat saksikan kemusnahan dia. Mana senjata? Maknanya senjata yang ada dalam stok dia masih lagi banyak yang tak digunakan. Boleh jadi di bandar-bandar bawah tanah mereka juga, mereka ada memproduksikan senjata sendiri. Yang mereka buat sendiri. Lumpuh. Tuan-tuan doalah banyak-banyak tuan-tuan. InsyaAllah kuasa penjajah Zionis, genocide itu akan lumpuh. Akan berakhir tuan-tuan. Kita yakin benda itu akan berlaku. Petunjuk banyak dah sehari dua ni tuan-tuan. Dia akan berlaku. Dalam ni kita dah tulis, tuan-tuan baca. Walaupun serangan 12 hari, yang banyak terbunuhnya di Iran tu adalah rakyat Iran. Berbanding dengan serangan balas dilancarkan, tak banyak pun terbunuh kan Israel. Dia menang dari sudut taktikal je, tapi di sudut strategi, dia telah pun musnah. Diplomasi dia out. Tidak ada negara yang nak bersama dengan dia. Negara barat tak ada. Tinggal Amerika satu. Tinggal Amerika satu. Itu yang sedang berlaku sehari dua ni tuan-tuan. Jadi kalau berpanjangan lagi tuan-tuan, maka beratlah tuan-tuan negara tersebut. Kita kena yakini apa yang berlaku. Sebab itulah saya ada sebut Indonesia kat bawah tu. Saya nak sebut terang kat sini lah. Ini pandangan saya peribadi. Boleh jadi berbeza dengan orang lain. Kadang-kadang kita bercakap bab akidah, kita duk bahas agamawan terutamanya dan pengikut-pengikutnya. Duk bahas ada pandangan yang kelompok ini begini cara nak faham akidah, sifat-sifat sekian. Ini pula dengan sifat-sifat sekian. Cerita dia apa akidah ni? Akidah ni adalah keyakinan. Wa yaqinan sadiqa. Keyakinan yang jitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Allah. Yakin. Jadi bila kita yakin bahawa kemenangan dan bantuan itu akan diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak ada ketakutan untuk yakin. Bukan kata ketakutan di medan, orang yang duduk di medan lagi lah. Apa dia yang saya nak sebut ke tuan-tuan? Saya nak sebut ke tuan-tuan? Saya tulis dalam buku ni, tuan-tuan kena baca. Tapi kadang masa kita tulis orang tak percaya. Tapi bila dah berlaku hari ni, alhamdulillah. Dulu buku pertama hari-hari akhir tu pun tak naklah cerita panjang, nampak macam bangga diri tak baik pula. Tapi nak ceritanya apa tuan-tuan? Dulu bila berlakunya apa yang Trump buat, Abraham Accord.
Yang mana dia mengajak negara-negara Arab untuk bersatu dengan rejim Zionis Israel itu, ternama normalisasi hubungan. Cerita dia iktiraf lah, berkawan. Maka banyak negara sambut. Kerja buat Trump ni memang nampak sangat berjaya. Tuan-tuan bayangkan, selama 70 tahun kewujudan negara haram itu, hanya 3 negara Islam yang iktiraf dia. Turki, 1951 kalau tak silap. Kemudian Mesir 1979, 78, Jordan 1993, 1994 melalui perjanjian Oslo. 3 negara saja. Mereka bertukar presiden, ada berapa? Lebih 10 presiden bertukar daripada 48 sampai tahun 19 sampai tahun 2017. Lebih 10 presiden kalau tak silap saya. Kalau saya silap, tuan-tuan betul kan? Gagal untuk tarik banyak negara. Tapi Trump ambil alih 4 tahun saja. 2017 ujung, 2018, 19, 20, 21. Trump ambil alih 4 tahun saja. Total semua tuan-tuan negara Islam yang bina hubungan dengan Israel ini berapa tuan-tuan? 15 buah. 15 buah. Yang dalam Abraham Accord saja 4 buah. Daripada 3 menjadi 7. 4 buah. UAE, yang tak tahu UAE itu tu Dubai, Abu Dhabi itu negara dia UAE lah namanya. Bahrain, Sudan dan juga Morocco. 4 buah. Hebat Trump 4 tahun. Yang tak terlibat dalam Abraham Accord ini ketika itu, tetapi memang mengiktiraf, walaupun tak sebut, tapi adakan perdagangan dengan rejim Zionis ini dalam jumlah yang besar. Azerbaijan nombor 1. Bekalkan 1 bilion lebih crude oil kepada rejim Zionis. Pipe daripada Azerbaijan baku pergi kepada Turki, daripada Turki naik kapal pergi hantar kepada Israel. Kemudian Nigeria juga bekalkan 200-300 juta dolar setahun perniagaan dia dengan Israel, iaitu crude oil. Mana lagi? Kazakhstan, Kyrgyzstan, negara-negara tantan tu. Banyak tuan-tuan. Total semua 15 buah. Hanya menanti masa satu lagi, Saudi. Sebelum berlakunya peristiwa Oktober 2023 serangan di Gaza itu, dunia sedang bercakap Saudi berada pada saat-saat akhir rundingan nak terlibat dalam Abraham Accord ni tuan-tuan, yang mengiktiraf Israel akhir sekali. Jadi semua nampak habis dah lah. Di sebelah rantau Asia Tenggara ni pun banyak NGO-NGO agama dan sebagainya, saya tak sebut lah tuan-tuan, yang dah mula pergi kepada kita tak boleh dah jalan ni. Jalan lawan ni tak boleh, kita kena berunding. Kita kena terima hakikat. Negara tu dah ada kat situ 70 tahun lebih dah. Dia kuat pada kita. Dia ada Amerika, dia ada Britain, dia ada Perancis, dia ada Jerman, dia ada banyak kuasa barat belakang dia. Kita tak boleh lawan. Kita kena dakwah dia, kita kena berkawan dengan dia. Kalau kita berkawan dia, iktiraf dia, hak dia untuk bina negara atas tanah sedia ada hari ni, maka dia tak akan ganas bagaimana yang dia duduk ganas selama ni. Banyak berpandangan macam tu. Walaupun ada yang kita kata balik pada sempadan 1967. Two state solution. Walaupun hari ni bukan sempadan 1967. Tebing barat yang sedikit itu pun dah makin hari makin kecil. Gaza makin kecil. Tinggal tak sampai 20% pun tuan-tuan. Patutnya two state solution tu pembahagiannya dalam 45-55. Ataupun sekitar 60-40 lah. 40 tu yang sikit pergi kepada Palestin. Tak apalah yang tu. Bukan kata saya setuju, tak. Tapi hari ni lagi kecil. Tapi banyak dah pergi ke situ. Sebab apa? Sebab nampak tak ada jalan dah. Mereka terlalu berkuasa. Mereka terlalu support rejim Zionis ini. Sampai negara-negara Arab pada habis join Abraham Accord. Kita rasa macam tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan peristiwa 7 Oktober. Bukan kata Arab menjauhi diri daripada rejim Zionis, tapi Barat dan satu dunia juga menjauhkan diri daripada Zionis. Hari ini tak ada siapa nak bela dia. Baik Britain, baik Perancis, baik Kanada, semua menjadi negara yang tegar, menjadi pengkritik kepada dia. Dan mula menjadi pengiktiraf kepada kewujudan negara baru, Palestin. Itu yang berlaku. Satu dunia tuan-tuan. Gagal. Abraham Accord kat situ. Walaupun wujud lagi, dia nak sebut lagi. Orang tak cara dah tajuk tu. Kemudian pergi kepada Gaza. Bila mana perang terlalu lama. Genocide yang sangat teruk. Maka tak ada jalan lain nak melakukan ceasefire melainkan tekanan perlu diberi kepada Amerika. Tekanan ke, pujukan ke dan sebagainya. Menyebabkan diselang sidang PBB, 8 pemimpin negara Islam diketuai oleh Erdogan waktu itu. Termasuklah Raja Jordan ada. Termasuklah Emir Qatar, tak silap saya ada. Presiden Prabowo pun ada. Tak tahulah apa mereka bincang dengan Trump. Akhir sekali Trump setuju. Dia bagi tekanan pada Israel, maka berlakulah ceasefire. Dan digunakan mandat PBB untuk ceasefire itu untuk tubuhkan Board of Peace. Untuk dia buat version dia, version Trump. Yang mana bukan sekadar nak mengamankan Gaza, nak membangunkan balik Gaza, tapi apa yang dia buat ialah jadikan Gaza itu sebagai entiti korporat milik dia. Seolah-olah macam tu. Tarik semua negara pakat join situ. Board of Peace, melabur 1 bilion setiap negara yang nak jadi anggota tetap. Esok ada saham, ada share masing-masing dalam pembangunan Gaza tersebut. Salah satunya lah. Sedangkan itu bukan hasrat daripada PBB. Sedangkan itu bukan persetujuan daripada mana-mana pihak di Palestin pun. Tapi dia buat juga.
Dia buat benda tu Gaza sekadar sebagai kes tadi, yang sebenarnya dia nak menggantikan PBB. Itu yang ditunjukkan sehingga menimbulkan keraguan dunia. Apa yang peliknya, tidak ada satu pun sekutu dia, baik Barat ataupun Jepun ataupun Korea, yang menyertai Board of Peace tersebut. Tapi banyak negara-negara lain menyertainya. Sebab apa? Sebab takut dengan Trump. Sebab dia berjalan serentak dengan perang dagang yang dia lancarkan, perang tarif yang dia lancarkan. Orang pakat takut dekat dia, tuan-tuan. Sebab tu negara kecil macam Cambodia pun join, tuan-tuan. Vietnam pun join. Saya tak nak sebut yang lain, tuan faham? Ya, ada pandangan daripada rakan-rakan kita yang merasakan bahawa benda ni macam istilah Arab disebut akhafud dararain. Jadi tuan-tuan, saya boleh terima kadang-kadang rakan-rakan kita yang bagi pandangan bahawa apa lagi jalan yang kita ada. Jadi kita guna jalan ini, kita terpaksa pergi dekati Trump. Bagi saya, bagi negara-negara yang mempeloporinya di kalangan negara-negara Arab, negara-negara Turki dan sebagainya, bagi saya ada kemaafan di situ lah bagi saya. Tuan-tuan boleh tak setuju kat situ. Sebab apa? Sebab kita nak berhentinya serangan terhadap Gaza tersebut. Tidak bermakna di ke depan ini kita akan setuju. Tidak. Mereka boleh tarik diri pada bila-bila masa daripada Board of Peace. Tak apalah tuan-tuan, itu paling ringan. Kita boleh setuju Gaza tu serangan, walaupun hari ini Israel langgar gencatan senjata tu dengan begitu pesat, tapi taklah seteruk kita katakan perang bertubi-tubi yang berlaku pada 2023, 2024, 2025 yang lalu. Itu dia tuan-tuan. Tapi apa kena-mengena dengan negara-negara lain yang duduk jauh ni, yang mereka pun nak sertai, yang jauh daripada rantau Timur Tengah tu? Apa kena-mengena dengan mereka? Melainkan ada ketakutan. Ada ketakutan, terutamanya ekonomi. Mereka merasakan mereka perlukan keistimewaan hubungan dengan Donald Trump supaya mereka rapat dengan Donald Trump. Donald Trump nak buat Board of Peace, tunjukkan sangat nak gantikan PBB. Tak apa, mereka join, mereka sokong supaya ekonomi mereka boleh naik bila mereka tak kenakan tarif yang tinggi kepada mereka. Takut. Kita pula yang duduk jauh-jauh, yang menyokong perjuangan pembebasan Palestin ini, mula merasa ragu, mula rasa bimbang. Habislah kalau jadi macam ni. Habis Gaza tu, habis terus. Kononnya berhenti perang. Tapi apa yang berlaku? Rupanya dia nak ambil tanah itu secara aman dengan kekuasaan dia. Nak buat pembangunan, nak buat ekonomi, zon ekonomi khas dan sebagainya. Last kali jadi milik dia. Itu Trump nak buat. Tadi Abraham Accord pakat takut dah bila Saudi pun dah mula berunding. Kita pun kata habislah. Kita katakan tak habis. Benda tu janji Tuhan. Satunya kalau kita katakan kezaliman memang akan berakhir. Kita percaya pada benda tu. Yang keduanya dari segi agama pun, kita percaya pada perkara tersebut. Selalu baca dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayati. Tuhan sebut bahawa bumi Isra itu, bumi Baitul Maqdis itu adalah bumi yang diberkati. Bukan tu saja, sekelilingnya diberkati. Ulama tafsir mengatakan Syam itu termasuklah sampai ke Gaza, termasuklah sampai ke Syria, sampai ke Jordan, sampai ke Lebanon. Itu tanah Syam yang disebutkan linuriyahi, sekelilingnya diberkati. Berkat tu maksud dia bukan kalah. Berkat bukan maksud dia mundur. Berkat bukan maksudnya selama-lamanya diperangi. Berkat dengan makna menang. Berkat dengan makna mereka akan maju, mereka akan berkuasa. Itu sebenarnya. Bila wallahu alam berlaku dah, akan berlaku. Kita percaya pada perkara tersebut, maka kita ada yakin. Wa yaqinan sadiqah, keyakinan yang jitu. Kita yakin dengan perkara tersebut. Jadi bila kita yakin, kita tak peduli Board of Peace ke, Abraham Accord ke, apa benda ke, kita dengan pendirian kita. Mereka dengan pendirian mereka. Tu yang kena tanam dalam diri kita. Tapi kerana tidak ada keyakinan itu, kerana bimbang, maka yang tak ada kena-mengena dengan akhafud dararain tadi, makna mudarat yang lebih ringan, nak bagi berhenti perang, pun dialah yang paling kalut nak join BOP tersebut. Pakat kalut nak join pasal apa? Tiba-tiba apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini kita cerita kuasa Tuhan. Daripada dalam Amerika sendiri berlakunya apa yang disebut sebagai keputusan Supreme Court yang membatalkan tarif yang berlaku. Jadi negara-negara kecil yang takut sangat tadi, yang pergi sertai Board of Peace tadi disebabkan ekonomi tadi, akhir sekali tarif tu tak jadi pun. Sebab apa? Sebab mahkamah putuskan ianya tidak sah. Di Amerika sendiri, tak apalah. Yang keduanya, berlakunya perang Iran. Baru umum Board of Peace tak ada berapa bulan, tiba-tiba dia sendiri melancarkan perang kepada Iran, yang dikutuk oleh satu dunia, yang kesan buruknya kena kepada satu dunia. Bukan Iran buat, Amerika buat. Amerika yang memulakan, yang menyebabkan dia sendiri terbakar. Tuan-tuan jangan kata kat kita je naik. Amerika sendiri pun, walaupun dia pembekal nombor satu minyak paling banyak di dunia, pun berlaku kenaikan harga minyak di tempat dia, tuan-tuan. Dia peteruk ekonomi dia. Siapa buat? Dia nak salahkan Iran? Tak, dia yang memulakan perang. Tangan yang membakar Iran ketika ini terbakar tangannya sendiri. Menanti masa untuk terbakar tubuh dia sekali. Itu Amerika. Itu Israel pada hari ini.
Ya. Jadi orang cakap lagi nak buat office, nak cakap tuan-tuan ketinggalan, tak cakap. Sebab apa? Sebab tidak relevan lagi. Orang yang memperkenalkan buat office, mempeloporinya, dia hari ini memulakan perang baru yang sampai hari ini dia tak boleh nak kawal. Dia tak boleh nak kawal. Dia tak boleh tentukan bila perang tu akan berakhir. Dia tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Nampak? Sebab tu kita kena percaya kepada Tuhan. Saya minta maaf ada kawan-kawan saya bukan Islam dalam ni pun semua. Ini pegangan saya. Kita percaya. Walaupun kita juga percaya bahawa Tuhan menjadikan manusia ini pelbagai. Ada pelbagai jantina, bukan pelbagai, dua jantina. Pelbagai agama dan sebagainya, untuk kita saling hormat menghormati, kenal mengenali, buat baik sesama kita. Tapi pegangan kita kepada Rabb, kepada ketuhanan itu, kepada ilahiyah itu, pegangan yang kukuh. Bahawa ada yang lebih berkuasa pada kita. Ada Tuhan di sana, ada Allah yang berkuasa. Bila dikatakan dia boleh kalahkan semua ni, kita yakin kerana dia telah tunjukkan. Allah tunjukkan. Ada yang dinamakan Fir'aun, dah tak ada dah Fir'aun hari ni atas dunia. Ada yang namanya Qarun, tak ada Qarun atas dunia ni. Kuasa besar era kelahiran Nabi, dan sebelum daripada itu Rom, dah tak ada dah Rom hari ni tuan-tuan. Apa lagi? Dia yang menaikkan dan dia yang menjatuhkan. Kita percaya mereka ni tak sebesar pun kuasa-kuasa besar yang pernah kita baca sebelum daripada ini. Namrud dah tak ada. Yang zalim wajib tak ada. Kuasa dia. Jadi Tuhan tunjuk satu-satu depan mata kita. Dulu tuan-tuan kita nak percaya susah sebab apa? Sebab benda yang kita sebut ni nak berlaku lambat lagi. Nak tunggu akhirat, akhirat kita pun tak tahu bila lagi nak berlaku. Ya, akan berlaku akhirat. Nak tunggu balasan dekat dunia, selalunya lambat. Hari ni tuan-tuan, balasan dekat dunia ni berlaku dengan cepat sekali. Dia buat Abraham Accord. Bukan takat Barat selama ni mengiktiraf Israel, dia nak supaya negara-negara Arab pakai iktiraf Israel. Tapi apa Tuhan menjadikan? Jadikan 7 Oktober. Jadikan perang besar yang menyebabkan dunia Barat paling kuat membenci rejim Zionis pada hari ini tuan-tuan. Jadi finish Abraham Accord. Ada, tapi tidak jadi benda yang penting lagi. Dia buat board of peace, tak ada berapa bulan. Dia sendiri yang rosakkannya dengan melancarkan perang. Satu dunia marah pada dia. Sekutu dia satu habuk pun tak nak join dia, yang terlibat dalam peperangan ini. Tak pernah tuan-tuan. Sepanjang kekuasaan mereka sebagai kuasa besar dunia ni, tak pernah dia pergi perang tanpa sokongan daripada sekutu dia. Kali ni sekutu-sekutu dia tak sokong. Bukan takat tak nak join, terang-terang mengatakan mereka tidak sokong peperangan ini. Baik Britain, baik Jerman, Spanyol lagi lah terang-terang, Perancis, Kanada, Australia, Jepun, Korea tak nak join perang dan mengatakan perang ini bukan perang mereka. Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? Atas dunia Tuhan tunjuk kepada kita. Jadi nak yakin tak? Yakin. Hak tu kita kata kita ni tu dulu. Belum tuan-tuan tengok apa perkembangan semasa, belum kita tengok apa yang nak berlaku ke depan. Siapa mati banyak, siapa hancur banyak. Ni macam mana pula pasal minyak, ni macam mana pula serangan darat. Belum bincang tajuk-tajuk tu tuan-tuan. Pegang dulu. Kuasa ni besar macam mana sekalipun, tiba masa dia akan jatuh. Mereka tak berkuasa, yang berkuasa itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ni kita kena tanam dalam diri kita. Tu kena pegang dulu, baru kita bahas bab tajuk-tajuk lain. Baru kita bahas bab tajuk-tajuk lain. Okey? Nampak tak tuan-tuan? Keyakinan. Mungkin satu lagi lah, kalau ni satu lagi, baru ni saya sebut dah waktu live di ZRA tu, satu benda yang tuan-tuan boleh belajar tuan-tuan. Yang tuan-tuan boleh belajar daripada perang ini ialah bagaimana negara ini ada resilient, ada daya tahan yang kuat. Macam mana dia ada daya tahan yang kuat tuan-tuan. Satu benda yang kita kena faham malam ni. Sehari dua ni saya tak tahu, kalau saya silap saya minta maaf. Bagaimana Iran selain daripada apa kita sebutkan tadi, dari segi ketenteraan, ada kekuatan ketenteraan kita katakan, ataupun dari segi persenjataan yang dia cipta, ballistic missile, drone dan sebagainya, yang menyebabkan dia ada daya tahan, ada resilient, daya tahan perang ni, sehingga dia boleh bertahan dalam perang yang lama. Antara yang lain ialah yang saya tak jumpa lagi dalam bacaan saya, ialah berkait dengan krisis makanan. Tak tahu kalau tuan-tuan ada baca, tuan-tuan tolong share kat sini. Takat saya baca, tak pernah dengar lagi. Dah sebulan ini mereka berdepan dengan isu kebuluran, tak cukup makanan dan sebagainya. Menandakan di sana persediaan mereka bukan sekadar dari sudut weapons, dari sudut ketenteraan, military power, tapi juga berkait dengan makanan, teknologi, agriculture teknologi. Sehingga itu memang betul pun tuan-tuan, memang betul pun benda tu ada teknologi pertanian mereka yang agak canggih, tuan-tuan. Yang agak canggih. Cumanya sebab mereka ditutup pada dunia luar, dikenakan sekatan dan sebagainya, sejauh mana
kita katakan stok makanan yang ada pada mereka sebagainya, wallahualam. Tapi sampai ke hari ini kita tak dengar sebarang krisis makanan lagi. Ada tak tuan-tuan yang tuan-tuan baca? Tak pernah dengar lagi. Menandakan apa? Menandakan begitulah rakyat dia. Negara yang tinggi ketamadunannya ini, dia tak hanya tumpu kepada satu-satu perkara. Dia hebat dari segi kita katakan persenjataan, dia hebat dari segi teknologi pemakanan, teknologi pertanian, dia hebat dalam banyak segi, tuan-tuan. Jadi ni juga yang kita kena pelajari di tempat kita. Tak dengar kan? Tak dengar krisis makanan. Dia ada resilient, dia ada daya tahan. Banyak lagi. Bukan itu saja, banyak lagi teknologi-teknologi mereka. Jadi ni yang kita kena pelajari sebenarnya. Bukanlah bila kita sebut ni nak ambil semangat ni, pakai esok, pakai nak jadi engineer, pakai nak jadi saintis, nak cipta weapon dan sebagainya. Tak, dia bukan macam tu tuan-tuan. Itu orang yang ahli dia lah. Kita ni, saya sebut baru ni, bawang kita pun import lagi. Not 100% produce dalam negara lagi. Contoh, kalau perang ni berlarutan, sekarang ni salah satu masalah besar bukan sekadar oil and gas, bukan sekadar masalah petrol dan juga diesel, tetapi juga masalah fertilizer yang kita gunakan untuk buat baja. 35% datang daripada rantau teluk. Sekarang ni tersekat. Negara antara beli besar dia apa dia? Vietnam, Thailand dan juga India. Dan kita pula, import pertanian kita banyak datang pada 3 negara ni lah tuan-tuan. India termasuklah banyaklah tuan-tuan barang-barang pertanian kita. Jadi tuan-tuan bayangkan bila baja tak ada, baja mahal naik harga, confirm baja untuk pertanian. Kesan dia tengoklah beberapa hari lagi. Kemudian kalau tak ada pula tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Jadi kesan dia besar tuan-tuan. Kesan dia besar kepada dunia. Jadi sebab tu kata dalam konteks negara kita ni, saya bukan nak cerita pasal government ke tak government ke, sebab siapa jadi government pun tugas dia tu lah, dia kena buat lah benda tu. Nak ceritanya kita hak rakyat ni, tak tunggu kerajaan pun kita boleh buat apa dia? Pergi belajar. Belajar apa? Belajar sungguh-sungguh. Bidang apa pun tak apa tuan-tuan, tapi belajar sungguh-sungguh, dalami sungguh-sungguh. Yang tuan-tuan ada lembu tuan-tuan nak cerita. Bila perang, bukan kata tuan-tuan nak guna baja tak lembu. Lembu pun payah nak dibela nak hidup. Tuan-tuan ingat bila mana berlaku serangan kepada Ukraine awal-awal dulu oleh Rusia. Berlakunya sekatan kepada kedua-dua pihak untuk jual apa dia? Nak kulah jagung. Nak buat makanan haiwan ternakan ni salah satunya daripada jagung. Ayam. Jadi macam mana nak bela ayam? Makanan pun tak ada. Gandum yang kita duk makan pun datang daripada sana. Itu cerita makanan. Banyak lagi. Ilmu apa pun tak apa tuan-tuan. Semua ilmu yang kita dalami, cuba untuk jadi ahli atau pakar, belajar mendalam, insya-Allah dia membantu menguatkan negara, menguatkan ummah, menguatkan agama. Tu yang kita kena faham. Ada satu tempat yang diserang di Iran itu, yang berkaitan tanya bergelap tadi. Iran dah janji kalau negara dia bergelap, maka satu rantau Timur Tengah tu akan bergelap. Dia akan serang semua lokasi. Siapa yang ambil buku ni tadi, saya pesan sangat-sangat, bila dapat jangan simpan. Walaupun saya tahu tuan-tuan sibuk sebahagiannya, terus baca muka belakang ni, saya simpulkan. Walaupun sekarang trend orang dah tak tulis panjang-panjang macam ni, ringkasan di belakang, orang buat ringkas-ringkas. Saya kekalkan benda ni sebab saya rasa ringkasan apa yang ditulis dalam buku ni sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu, baru kau faham apa tujuan kita tulis buku ni. Apa tujuan kita tulis buku ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dah dapat tu, sekarang dah lepas daripada raya, insya-Allah dia post cepat. Pagi esok terus post. InsyaAllah lusa dapat tu insyaAllah. Ataupun yang lewat sikit, rakan-rakan kita di Sabah selalunya mungkin lewat sehari, lewat 2 hari begitu. Ceritakan sosok Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran tu bolehlah nak cerita, tapi tak perlulah saya nak panjang sangat, sikit-sikit lah. Saya nak cerita kat tuan-tuan satu, Abbas Araghchi ke siapa ke, tuan-tuan tengok yang menggantikan setiap seorang tu tuan-tuan, Allah. Baru ni mereka tunjukkan tentang Ali Larijani, usaha keselamatan, orang nombor 1 yang paling popular di Iran di sudut keselamatan itu, yang terbunuh tu, yang mendapat kritikan dalam Amerika sendiri sebab dia ni adalah pakar dalam bidang falsafah. Dia punya kelulusan dekat degree master dulu pun dalam bidang sains, matematik, kemudian PhD dia dalam bidang filosofi, dan banyak kajian-kajian dia. Hebat tara tu tiba-tiba yang mengganti dia pun macam tu juga pakar dia. Kemudian selain daripada dia, orang yang cukup menjadi wanted kepada mereka hari ini adalah speaker parlimen Iran tu. Bila kita pergi balik dekat speaker parlimen Iran tu tuan-tuan, siapa dia ni? Kalau kita sebut speaker parlimen, speaker DUN, biasalah mempengerusikan mesyuarat parlimen lah. Tapi kenapa speaker parlimen di Iran tu sampai besar sangat, sampai Amerika beri perhatian? Sampai Donald Trump pun sebut kalau nak berunding, dia nak berunding dengan speaker parlimen tu. Dan dia tu lah yang banyak keluar gambaran nak serang tu serang ni. Dia siapa? Speaker parlimen. Rupanya sebelum jadi speaker parlimen, dia jadi ketua polis negara. Dia jadi governor, dia jadi Datuk Bandar Tehran. Belum tu ketua polis negara. Sebelum tu dia panglima, komander untuk aerospace punya. Itu dari segi jawatan. Kelulusan pula, degree dia adalah human geography, master dia human geography, PhD dia geografi. Saya lupa spesifik geografi apa. Semua orang ni bunuh dia, esok naik orang baru. Macam tu juga pakar dalam bidang sekian-sekian, pakar sekian-sekian.
Itu berlaku di mereka. Bukan sekadar kelulusannya, memang praktikalnya pun mereka orang yang pakar. Sama dengan Abbas Arari tadi. Tuan-tuan tengok, Abbas Arari ni dulu orang tak kenal. Kita lah tak kenal. Dunia Barat dah lama kenal dia. Sebab masa nuclear deal zaman Obama dulu, JCPOA 2015 itu, dia antara yang mengepalai rundingan tersebut. Walaupun masa tu dia pegawai kanan Kementerian Luar. Ya, jadi macam tu. Sebelum pada dia, yang popular zaman Iran ni siapa dia? Nawaz Zarif, silap. Menteri Luar dia, itu era Hassan Rouhani jadi presiden dulu. Dia sangat popular. Nawaz Zarif ni sangat popular, ahli akademik. Ada PhD dalam bidang hubungan antarabangsa, banyak tulisan, banyak kajian apa semua. Bila dia dah tak ada, orang cakap habis Iran ni, digantikan oleh Hussein. Hebat Hussein ni, walaupun muka dia serius. Di era dia lah hubungan Iran yang terputus berpuluh tahun lamanya dengan negara-negara Gulf dibina balik. Baik dengan Bahrain, UAE dan sebagainya, terbina dengan baik. Di era Hussein ni. Hussein terbunuh dalam kemalangan helikopter beberapa tahun lepas bersama dengan Presiden Raisi. Orang cakap, sayanglah mati Menteri Luar ni. Meninggal dunia Menteri Luar ni. Tiba-tiba naik yang baru ni, Abbas Arari. Abbas Arari ni pun boleh tahan juga, tuan-tuan. Siapa dia ni? Bacalah tuan-tuan, tengok dia punya pengalaman di akademik dia. Tu dia, tuan-tuan, kualiti leadership kat sana. Itu kualiti dia, tuan-tuan. Itu penghasilan dia. Jadi samalah dengan speaker parlimen kita sebut tadi. Jadi kita ambil pengajaran, tuan-tuan, untuk kita. Tak usah nak kata kat siapa. Kita nak kata, Perdana Menteri tu macam ni, Menteri tu macam ni. Tak usah cakap lah. Nak kata-kata lah. Tapi kita buat sesuatu. Yang kita ada dalam ni, semua sihat-sihat lagi. Hak tua ke, hak muda ke, semua sihat-sihat lagi. Boleh belajar lagi. Tak boleh formal secara tak formal. Orang ajak baca. Tak boleh beli hak mahal, beli hak murah. Baca. Tak boleh beli, baca online. Tuan-tuan tengok phone, tengok orang live, scroll TikTok boleh. Takkan nak baca benda-benda yang ada matlamat besar sikit. Dia punya tujuan dia tu tak boleh. Baca ya, tuan-tuan. Itu satu benda, menambah ilmu. Dan kalau ada anak-anak, kita kena dorong anak-anak belajar. Jangan duk kalut suruh dia orang habis belajar nak kerja. Tak. Kerja pun kerja lah. Tapi ada peluang untuk sambung dan sebagainya. Biar ramai yang jadi pakar, tuan-tuan. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Biar yang jadi pakar. Kuat negara kita, insya-Allah. Boleh, tuan-tuan? Boleh cukup dah, tuan-tuan. Saya rasa dah dekat nak genap 2 jam. Wallahu alam. Sekadar itu, tuan-tuan, pada malam ni. Untuk live kita. Nak berdoa. Kita berdoa sama-sama, insya-Allah, malam ni. Kita berdoa untuk seluruh dunia, seluruh rakan-rakan kita. Negara yang ditindas oleh kuasa-kuasa penjajah ni, baik namanya Israel, namanya Amerika, namanya Britain, namanya apa ni, banyak tuan-tuan. Termasuk negara-negara bukan Islam yang berada di Afrika. Termasuk saudara-saudara kita di Cambodia yang sebenarnya berada dalam percaturan kuasa besar juga itu, tuan-tuan. Di antara Cambodia dengan Thailand dan sebagainya yang jadi mangsanya orang awam. Itu juga kita doakan keamanan untuk mereka, tuan-tuan. Ni dia agama rahmatan lil alamin. Bukan duk kira kita je. Ni antara benda yang, tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama tadah tangan walaupun di bulan Syawal ini. Ramadan dah habis, Syawal ini pun insya-Allah di celah-celah kita ada beberapa ribu orang, 2,000 orang lebih ni, mungkin ada amin dia tu, amin yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في إيران. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في إيران. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في فلسطين وخصوصا في غزة، في تبين بارات، في بيت المقدس. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في لبنان وفي سوريا وفي يمن وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم افعل بجنود أمريكا وإسرائيل الظالمين المعتدين المتكبرين وعشيائهم وناصرهم كما فعل بأصحاب الفيل بحق قولك ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan yang masuk pada malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.